Assalamualaikum and welcome back to Hustle Mounts. Okey, yang mana baru sampai ke channel ni, aku ucapkan selamat datang. Dan yang mana dah lama subscribe channel ni, aku ucapkan happy watching. So hari ni hari Sabtu, aku keluar lewat sikit dalam pukul 1.30, 1.40. So hari ni kita mencedok kita mencedok Grab hari ni. So kita tengok berapa yang kita dapat hari ni ya. So yang mana belum subscribe channel ni, aku mohon siapa aku tu subscribe channel ni, boleh tekan butang merah di bawah dan tekan butang loceng untuk dapatkan notification bila aku buat video. So korang, aku sambung video ni untuk order yang pertama. Okay, bye. Okay guys, kita dah dapat order yang pertama, takoyaki original. Jom kita pick up. So order yang pertama ni dekat je, pick up je dekat Eko Pagi. So let's go. Lagi 2 minit lagi nak sampai, 400 meter lagi. Dekat je, sangat dekat. Okey, dah sampai Eko Bagi. Parking tak ada. Okey. Okey, ngam dah siap. Tekan darat. Gambar. Allahu Akbar. Allah. Geng. Aduh. Order pertama hantar pucung, geng. Sejauh 15.8 kilometer. What? Wow. So kita hantar order pertama ni sejauh 15.8 kilometer. Guys, jauh je guys. Dan mengambil masa 19 minit guys. Mintaklah order aku. Tapi tak apalah. Kita rezeki pertama kita jalan je. Layan je. Okey, kita jumpa di rumah customer pertama. Aku harap-harap dah dapat order yang seterusnya sebelum sampai rumah customer. Amin. 1 minute 37 seconds later. Okey guys, lagi 420 meter lagi nak sampai ke rumah customer. Dan lebih kurang 1 minit lagi lah daripada sekarang. So, oi, petak, oi. So, kita masuk sini. Urban. Daftar. Biasa kan daftar. Halo, bos.
GrabFood. Thank you. Kanan. Nombor 9. Mana rumah dia? Go. Okay. Dah settle. Deliver order. Deliver. Biasa aku bagi 5 star lah semua. Kecuali ada consider ke lah. Zeus. Okey, dapat order yang kedua. Jom. Order yang kedua 1.3 km dari sini. Okey, so let's go. Pick up order yang kedua. 2 hours later. Okay guys, tadi aku stop sekejap sebab hujan. So sekarang aku sambung balik. So sekarang adalah order yang keempat. Tadi kita dapat rekod order yang pertama kan, sampai ke Puchong, yang jauh tu. Lepas tu hujan, dapat 2 order. Yang ni keempat lah, order secret recipe. So sekarang tengah tunggu order, tak siap-siap lagi. Dekat 10 minit juga aku tunggu ni. So nanti order dah siap bersama balik. Okay. Satu ni ya? Kita buat 2 ni ya? Ada sup lah? Ni ya? Sup pumpkin. Okay. See? Akhirnya guys, siap juga order kita guys. Aduh, setengah jam 20 minit juga lah tunggu. Jomlah kita susun. Letak penyandang. Macam tu. Ni fungsi dia untuk sandang. Tak nak bagi dia bergerak. Ngam. Okay, kalau korang nak beg ni, aku ada letak dalam showcase TikTok aku. Beg ni saya 48 liter. Kalau korang nak, korang boleh check out dalam showcase aku. Sekejap. Okay, sebelum tu ambil gambar.
Ini satu, dua, enam, satu. Okey. Kecil. InsyaAllah. Semoga Allah pelihara makanan-makanan ini. Tak muat dah guys. Mampus lah. Settle. Save. Ada ready. Check. Oh. Okey. Maaf. Jauh juga guys kali ni guys. Kita hantar ke Sockville. Berapa? Ui. 14 kilo. Dia masa dalam 16 minit. Oh, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai ke rumah customer. Oh, ada secret recipe ni. Aku ada sejarah lah dengan secret recipe ni. Bukan sejarah dengan kedai, sejarah dengan bawa barang ni. Uish. Ada pernah aku bawa hantar satu tempat tu kawasan bukit lah kan. Kawasan bukit tu, kau tahu, bonggol punya lah banyak. Lepas tu dah lah tajam. Lepas tu order berkuah pula. Ini berkuah satu je berkuah. Tapi aku suspect ada kek dua biji, dua slice. Ada satu bekas je kuah ni. Yang hari tu aku kena dua bekas order macam sup. Sup je tu. Sampai basah terus. Paper bag je. Maksudnya sup dah tumpah. So kadang-kadang kita sebagai rider ni kan, yelah ada masa kita tak sempat nak elak bonggol kan. Ada masa kita boleh elak bonggol, tapi macam mana kan. Bila kalau jadi macam tu, yelah nanya kepada customer lah. Dah bayar mahal-mahal kan, tapi makanan tumpah. So itulah cabaran sebagai rider. Kau nak kena jaga makanan, kau nak kena jaga dengan customer, banyak benda kau kena jaga. So memang orang kata sebagai rider ni tak mudah tu kan. Tambah lagi dapat order yang kena hantar jauh-jauh ni. Wow. So aku sambung nanti bila dah nak sampai ke Sockville. Okey, jumpa korang nanti. Aku harap-harap dapat order bersambung sekejap lagi di Sockville. Aku harap, amin. So jumpa korang nanti. Bye. 2 hours later. Okay guys, kita hampir sampai ke rumah customer yang keempat. Lagi 2 minit dan lagi 800 meter lagi untuk sampai ke rumah customer. Okey, mantap, jauh. So ni memang benda ni, kau nampak runway lah. Nampak runway gitu kan. Aduh, okey. So kena getin dulu lah. Patut lah runway. Ya Allah, kita kan. Okay, U-turn. Bismillah. Yalah, aku buat makanan berkuah ni. Aduh, harap-harap lah makanan tu okey. Korang buka order yang seterusnya masuk kat Sockville. Amin. Ramai yang runway kan.
So kena daftar dulu. Yang ni elektrik sikit kan. Lambat. Tower A tak? Tower A 1508. Kos. Okay. Grab. Tower? Ha? Tower? Tower A 1508. Lobby mana? Okay, see. Aku tak sure lah sini boleh naik atas tak. Bismillah. Alhamdulillah. Okey, semua okey. Alhamdulillah. Boleh naik atas bang? Boleh naik atas ke? Tak boleh kan? Okey. Great bang. Okey order ini bang. Alhamdulillah. Laju sikit ni kan. Ha? Mana? Sebaik ya. Letak ke gambar lagi. Okay. Gambar yang kedua. Putih tower A. Aku suka macam tu. Macam ambil gambar banyak. Yang putih kan kita dah hantar order tu. So untuk customer terusnya. So nanti aku sambung. Kalau dapat order lain aku sambung ya. Jumpa korang di order yang kelima. Baru order yang keempat. Jumpa korang di order yang kelima. Okay. Okay guys. Hampir sampai ke McDonald's. Mungkin ini adalah order yang last. Mungkin nanti yang aku rekod lah. Tengok, aku rasa target aku dah capai. Kalau cukup yang ni, target aku capai lah, InsyaAllah. Tapi jom kita tengok sama-sama sekejap lagi. Alhamdulillah, selamat sampai di McDonald's. Jom, dia ada. Lawa kereta tu. Lawa kereta bang. Banyak ke? Sik lah.
So kita dapat double order sini. Chicken specific burger. Okey, kita boleh. So kena waktu tu kan. Break ah. Banyak order sangat hari ni ke? 857 164. Yang tu tender tu dia ransom tau. Yang soft tak ada lah. Tanya dia tukar kat OP boleh tak? Nombor 986. Ayam tender spicy kan? Ha? Ayam tender spicy. Ren sauce. RANCH. Apa tanya dia, boleh tak tukar? Tukar ren sauce tu je. Sauce tu je tukar. Oh, sauce Ha. Ada kat order. Kat order. Empat kan? Ha, Empat ke dua? satu. Ha, 4. Okey. Kalau ni Shopee apa tu, sos dia ren sauce tak ada lah. Tak tahu boleh ke? Ren sauce. Tukar apa ya? Okey. Boleh. Sauce. Apa je? Apa je? Terima kasih. Ya. Oh, insyaAllah. Ya, jadi lah. Banyak guys. Dah berorder. So, kita kena susun-susun dulu je lagi. Okey. Okay guys, so jom kita hantar order yang ke-5 dan ke-6. So
Jauh 2.6 km, 7 minit. Wow. Okey lah, dekat je weh. Bagi aku ini dah dekat lah. Mana? Jumpa korang di rumah customer yang kelima. Let's go. Hantar ke rumah customer yang keenam sejauh 4.7 km yang mengambil masa sebanyak 9 minit dari sekarang. Macam tu lah guys. Kereta kena hantar banyak-banyak tempat. Bismillah. Okay, let's go. Jumpa korang di rumah customer yang ke-6. Let's go. Okay guys, kita dah nak sampai ke rumah customer. Masih lagi 400 meter lagi nak sampai ke rumah customer. Ni mungkin untuk video ni adalah order yang terakhir. Okay. Sebab target aku untuk video kali ni adalah RM50. Bukannya income ataupun upah kita lah. So, kita tengok sekejap lagi sama ada cukup ke tak RM50 dapat ke. Sering. Yeah. How you doing? Good. Is that my McDonald's? Yeah. Do you know his number? Yeah. That's right. You're number 11, right? Yes, you're right. Yeah, you order. Take your food. Enjoy the meal. Oh, thank you. Bye. Wow. Customer yang sangat ceria. So, arrive. Deliver order. Dapat RM10, 30 sen. Alhamdulillah. Yes. So, kita tengok berapa dapat hari ni. RM57, 50 sen. Alhamdulillah. So, itu saja untuk last video hari ni. So, hari ni kita berjaya mendapat 6 order dan bayarannya adalah RM50 sen. Alhamdulillah, syukur. So, kita jumpa korang semua di video seterusnya dan jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng untuk mendapat informasi video baru yang akan datang. Jumpa korang semua di video seterusnya. Let's go!